Tiga ajaran sesat yang pernah popular di Malaysia. Nombor 3 sangatlah popular. Pertama, Qadiani. Qadiani adalah aliran yang menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang nabi, sedangkan dalam Islam jelas menyatakan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir. Ajaran ini diharamkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada 1980 dan dianggap sesat kerana tidak menerima konsep kerasulan terakhir dalam Islam. Kedua, Kerajaan Langit. Ajaran Kerajaan Langit dipimpin oleh seorang lelaki bernama Ayah Peng yang mendakwa dirinya sebagai Nabi. Ajaran ini menyatakan bahawa semua agama adalah sama dan menganggap Ayah Peng sebagai utusan Tuhan. Taksubnya pengikut ajaran ini sehingga mereka sanggup meminum air basuhan kaki Ayah Peng. Yang suka berdoa minta ampun kepada Allah, sila hadirkan diri dan ucapkan Astaghfirullahalazim. Terima kasih. Ketiga, Al-Arkam. Al-Arkam adalah satu kumpulan yang dipimpin oleh Asy'ari Muhammad atau lebih dikenali Abu Ya yang mendakwa dirinya menerima wahyu dari Tuhan, sedangkan wahyu hanya diturunkan kepada Nabi dan Rasul sahaja. Pengikut kumpulan ini turut mempercayai yang Abu Ya memiliki kelebihan menangguh ajal sekiranya ahli jemaah yang sampai ajal itu masih banyak dosa. Penyebaran ajaran ini adalah melalui bidang pendidikan, perubatan, pakaian sunnah dan hiburan Islamik.